Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada status cuaca panas. Untuk makluman semua, terdapat 14 kawasan di semenanjung Malaysia masih lagi berada dalam tahap 1. Tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga, di mana keadaan suhu maksimum harian adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius bagi negeri-negeri di Perlis, Kubang Pasu, Padang Terap dan juga Kota Star di Kedah, Hulu Perak, Jerantut, Pahang, Jajahan Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Kuala Krai dan juga Machang di Kelantan, serta Gombak, Selangor dan juga Jasin di Melaka dan Tangkak di Johor. Keadaan ini juga dapat diperhatikan di Sabah dan juga di Sarawak. 3 kawasan di Sabah Sarawak iaitu di Telupit dan Beaufort di Sabah dan juga Limbang di Sarawak masih lagi berada dalam tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Jadi diingatkan kepada para penduduk yang berada di kawasan yang berkenaan untuk banyakkan minum air, hadkan aktiviti di luar rumah dan elakkan pembakaran terbuka. Seterusnya, berdasarkan paparan gemerada di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca semasa dapat diperhatikan. Cuaca hujan berseteribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Kedah, di Pulau Pinang, Perak, Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Putrajaya, di daerah Jempol, Tampin Negeri Sembilan, di Melaka dan juga tengah serta barat Johor, di Jajahan Kuala Krai, Jeli, Kuala Musang di Kelantan serta Jerantut, Maran, Kuantan di Pahang. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan bergerak ke arah barat dan pada menjelang malam nanti, keadaan cuaca akan lebih tertumpu di sekitar kawasan Perak dan juga Selangor menjelang awal malam ke tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca di Sabah dan juga di Sarawak, keadaan cuaca juga dapat diperhatikan sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, tertumpu di bahagian pantai barat pedalaman, Sandakan, Tawau dan juga pantai barat Sabah yang boleh berterusan dalam 2 ke 3 jam sahaja lagi. Dapat diperhatikan juga keadaan cuaca lembap kini tertumpu di Kuching, Serian, Betong, Sarikei, Muka, Bintulu, Miri dan juga Limbang yang dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam dan juga menjelang ke tengah malam nanti. Dan selepas pada itu dijangka keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara. Sekian, saya Anissa Asma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.